Okay, hari ni kita nak cerita tentang compliance punya isu. Okay, sebab ramai orang tanya apa benda compliance ni, pematuhan ni. Saya tak pernah dengar pun, tak ada lawyer pun nak cerita pun. Jadi jarang kita dengar, betul. Memang jarang ada lawyer nak cerita pasal compliance ataupun pematuhan. Ni satu istilah yang baru lah. Sama lah macam istilah governance. Okay, governance ni tak habis urus. Okay, jadi istilah-istilah ni orang belum popularkan lagi di Malaysia. Yang popular yang akan faham ialah orang-orang big listed company, company berhad, public listed, company multinational company, company besar yang memang dah ada corporate punya officer yang power, dia akan gunalah istilah-istilah compliance, governance semua ni. Dan lawyer-lawyer yang heavy, yang high level, kita ada handle kes-kes company besar yang kita akan gunakan sistem-sistem compliance, sistem-sistem pematuhan, sistem risk management. Okay, ni semua istilah-istilah yang kita buat dengan big company. Okay, tapi kita kalau ada klien yang small medium macam mana? Kenapa kita masih lagi cuba cerita tentang pematuhan ni? Okay, saya punya konsep mudah je. Kalau big company perlukan, syarikat besar perlukan, okay, dan benda tu manfaat untuk syarikat besar sebab dia punya engagement dia besar, dia ada banyak transaction, dia ada banyak keuntungan, risiko dia banyak. Okay, kalau benda tu bagus untuk company yang risiko besar, sudah tentulah perkara ni juga bagus untuk company yang kecil. Okay, so kenapa company besar boleh buat dan benda tu bermanfaat dan menjadikan company dia kekal besar, kenapa company kecil dengan company medium ni tak diberi peluang untuk buat perkara-perkara pematuhan ni, sistem-sistem pematuhan, sistem-sistem risk management ni, pengurusan risiko? Kenapa lawyer-lawyer consultant tak offer kepada company-company kecil ni? Okay, ada dua sebab. Satu ialah tak banyak lawyer yang buat benda-benda macam gini. Okay, ya, ada limited sikit kita punya supply. Okay, sebab orang yang nak buat ni orang yang corporate yang memang specialize untuk benda-benda yang boleh buat risiko. Okay, jadi yang ada tu limited, yang limited tu pula dah ada banyak company yang dia nak kena jaga. Okay, kita ada few big company yang dah expand, ada banyak cawangan, ada banyak cabang, ada yang dah pergi ke luar negara. Itu kita nak kena jaga. Okay, dan itu agak kompetitif lah. Okay, company-company ni mencari lawyer untuk jaga. Okay, jadi itu bayar retainer bulan-bulan. Okay, supply limited. Yang kedua ialah kemampuan. Okay, lawyer-lawyer yang buat corporate, kalau big company ni cost dia akan jadi tinggi. Okay, sebab masa yang dia akan occupy, risiko yang dia akan ambil kira, undertaking yang dia akan buat, semua akan jadi tinggi. Okay, jadi dia ada team of people yang akan handle a particular company. Okay, jadi supply limited, cost tinggi. Okay, sebab itulah kita tak dengar. Dan lawyer yang ada yang betul-betul boleh buat, kalau memang small firm, kalau memang specialize dekat corporate ni, banyak ni yang buat litigation juga. Jadi dia akan pergi ke mahkamah bila klien dah memang confirm ada isu. Itu lebih mudah untuk lawyer. Saya secara jujur cakap, lebih mudah untuk saya berdepan dengan klien yang memang dah ada isu, dah ada spesifik problem apa yang nak digaduhkan, kita bawa pergi mahkamah, kita lawan. Okay, jadi tapi problem dia ialah walaupun benda tu mudah, tapi dia tak membantu klien. Okay, sebab saya nampak ada beberapa situasi yang walaupun you dah ada isu, kita boleh identify dengan mudah, tapi kalau kita lawan kat mahkamah, satu, tak semestinya kita menang lah, sebab dokumen belum tentu cukup. Kalau dia datang kat kita memang dah ada isu, tengok-tengok memang betul compliance tak ikut, dokumen tak cukup, record keeping tak jaga. Okay, jadi itu jadi satu problem dah. Yang kedua ialah kalau menang pun reputasi dah terjejas. Okay, jadi sebab itulah bila saya dapati orang datang bisnes-bisnes yang baru nak berkembang, baru cantik, baru engage ramai orang, risiko dia bertambah. Dia baru nak berkembang, risiko dia bertambah, tapi dia tak jaga risiko dia. Dia tak kawal sebab tak ada lawyer yang kawal risiko dia, tak ada lawyer yang jadi legal advisor dia. Dia tersilap langkah, jatuh balik, tak berjaya untuk melepasi tahap threshold untuk berkembang. Okay, jadi apa yang jadi, dia collapse, dia jatuh balik, kena pergi mahkamah, lawan kos 100,000, kemudian kalah pula. Kalau menang pun nak kena buat tuntutan kepada orang yang kalah tu pun belum tentu orang tu boleh bayar.
reputasi dah terjejas, kena buka company baru, start over. Itu yang saya rasa sangat-sangat simpati, saya rasa sangat-sangat kesian. Saya rasa tak boleh, kita tak boleh maintain untuk tunggu orang kena saman baru datang kat kita untuk tengok apa yang tak kena dan cuba untuk lawan. Saya rasa that is not a sustainable. Itu bukan cara yang jangka panjang yang boleh bertahankan syarikat-syarikat yang sedang berkembang ni. Jadi saya nak ambil inisiatif